Assalamualaikum and hai semua. Sekarang kita kat mana? Bazar Ramadan Jalan Kecil. Ni first time kita orang pergi sama-sama. Plan kita macam mana hari ni? Plan di bazar makan kat Masjid Wilayah. Ni our first bazar together. Dah sampai bazar. Ramai orang. Hari ni 14 Ramadan. Cari kuih. Lupa beli lagi lah. Jadi dalam bazar ni kuih tiaw Haa. Kuih tiaw dulu. Nak pergi bazar? Panas ke? Ada panas? Dia puasa tak? Ha? Normal gila orang. Sekarang kita orang dah dalam kereta. Ramai gila orang dekat Bazar Ramadan Jalan Kecil. Crowded kan? Tengok. Ramai tak? Ramai? Ramai. Sekarang pun dah pukul 6. Nanti dekat masjid lah. Kita dah sampai masjid. Sekarang pukul dalam 7 suku macam tu dah kot. Dah nak berbuka dah. Kita buka kat Masjid Wilayah hari ni. Adik, adik nak pergi mana? Sayang. Okay, tadi kita beli kat bazar kecap goreng, roti bom, sotong goreng tepung, tutup puting, air kelapa dengan talam ubi. Semua orang boston. Ada budak nak pergi solat dengan ayah dia. Tak tu. Kita dah berbuka dekat masjid. Best tak adik? Makan jangan. Nak makan macam mana? Best tak ya? Okay. Best. Bye bye. Dan berbuka. Bye bye masjid. Kita dah sampai. Dah BTC. Dan sekarang kita nak cari baju raya. Apa nama? Gegak Gempita Raya kalau tak silap. Dekat event Gegak Gempita Raya sampai 4 Mac. Mission kita nak cari baju My Boss. Sampuraya. Nombor 1. Berapa dah? Warna punya pun ada. Budak ni dia masuk bus Filipin. Mana ni? Mana dia? Tadi nampak apa? Ha? Filipin. Jom sana. Naga. Kawan bayar tu kita. Ano, warna-warni? Warna ni. Okey, jom bayar. Bayar sana. Bayar dulu. Bayar dulu. Sini bayar. Sini bayar dulu. First purchase. Siapa tu ayah? Siapa tu ayah? Siapa tu ayah? Kau dah ni botol. Ini lah. Sana pegang, tengok je. Tengok je. Tengok je. Saya buka map. Skuter Filipin. Sama.
ada macam food fest. Shawarma. Aha. Jalan. Pegang ya. Beli shawarma. Shawarma kambing. Bukan shawarma. Kebab kambing. Adik. Nak? Takut. Ni nak. Dari belakang. Takut? Dari belakang lah. Okay, now kita orang dah kat rumah dah. Kita beli 2 barang je tadi. Kita beli Upin Ipin. Upin Ipin blind box dapat esai. So cute dapat esai. Lepas tu kita beli shawarma kambing. Sedap tak yang shawarma kebab kambing, sedap tak? Boleh lah, masam. So kira berapa banyak? Adik tunjuk esen. Adik tunjuk esen. Esen. Okay, bye-bye. Bye-bye. Nana, come sana. Esen ini ni kan dekat sana kan? Di sini. Bye-bye. Bye-bye.